Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Ya Allah, lamanya aku tak sebut ayat tu. Kau faham tak? Kalau kau rasa kau rindu nak tengok video kita orang, aku lagi rindu nak sebut ayat tu. Tapi ni semua sebab salah Kit. So hari ni, kita orang tak sabar sebab apa? Kita orang on the way dapat invitation daripada Honda di Brunei punya management. So shout out kepada diorang, thank you very much. Sebab apa? Kita orang tak pernah sampai Brunei. Aku tak pernah, Kit aku rasa pun tak pernah, Mak Pin pun aku rasa tak pernah. So this is gonna be the first time. Dan Honda di Brunei ni selepas 7 tahun kalau aku tak silap. Last time 2018 diorang buat, and now 2025 again. So can you imagine the 7 years punya gap tu? So ini dia, kali pertama. Tapi perjalanan ni best sikit. Sebab apa? Aku dengan Kit, sebab kita orang daripada KL, Mak Pin daripada Penang. So Mak Pin akan fly directly. Kita orang akan pergi ke Sabah dulu. Sebab apa? Aku nak jumpa Arwin, kawan-kawan Street Sunday. Kita orang akan road trip ikut Pen Borneo punya highway, masuk border Brunei, and then besok baru kita sampai ke Brunei. Balik insyaAllah aku akan balik daripada Miri, Sarawak, kalau aku tak silap lah. So yet again, korang kena tengok video ni sampai habis. Aku macam kalau boleh nak jadikan 2 episod lah. So bila kita sampai ke Sabah, aku akan terus publish kepada korang. And then dekat Brunei is another episode. And then mungkin time balik and so on, ataupun dekat event tu itself kita pecah kepada beberapa episod supaya korang tak rindukan aku lagi. Dan aku pun sangat rindukan korang. So shout out guys again. Jom. Size aku dah beli 50 kilo pun tak cukup badul ni. Sekarang nak air lah, nak itulah, inilah. Tu kejayaan bagi Gardenia. Tanpa kau cipta benda ni, kau belum berjaya. Tapi lepas kau dah cipta roti durian ni, dah sangat berjaya. Bau lobster. So diorang invite Cartel TV untuk datang ke Brunei, tapi aku tak nak direct flight. Aku nak turun dekat Sabah, aku nak road trip dengan kawan-kawan Street Sunday, lalu Pen Borneo, masuk border Brunei, and then baru kita enjoy the show. So korang Sabtu dengan Ahad, siapa warga Brunei yang tengok video ni, jangan lupa datang. Okay? Ini semua, ini baru sikit, ada satu lagi, 2 luggage tu. Jajan-jajan untuk korang siapa yang nak dapatkan official merchandise Cartel TV, so boleh dekat sana insyaAllah. Okay, today Chaser Man, sihat Man? Sihat. Okay, lama tak jumpa. Memang setahun sekali. Tapi masalahnya muat ke tak muat ni Man? Barang banyak ni Man. Datang Sabah, kau pun tahu, aku rasa aku dah tak perlu nak introduce Arwin dekat korang, siapa Street Sunday and so on. Tapi inilah latest project build dia. Tapi bukan satu, kau belum tengok yang EG Coupe tu. Tapi ni yang paling gila dia ni, rem belak. Special order, nakkan colour joker, purple lawan hitam. Kebanyakan orang pakai rem ni sebab apa? Sebab dia nak bantai drag. Okay? Tapi Arwin dia pakai, dia jadikan street race punya look. Street legal lah orang kata. So that's why tayar pun pakai tayar yang semi slick, tak pakai tayar full slick Mickey Thompson and so on ke apa untuk tayar depan. Still pakai Toyo R1R macam biasa, 205 50 15. Spek yang santai-santai. Kalau kita ada EG, EK, even Jazz pun kita akan pakai tayar spek yang sama. Cuma belakang je terpaksa pakai tayar Hosier ni. Sebab apa? Tayarnya halus. Dia tak boleh macam kau pakai tayar biasa. Rem dia JJ tak sama. Kau tengok daripada belakang sikit. Nampak betapa halusnya rem tu. Gila kan? Itulah. Korang daripada dulu banyak cakap orang Sabah Sarawak duduk atas pokok lah, apalah. Sekarang ni lah pokok kau. Even dekat Semenanjung pun aku tak ada jumpa lagi the most craziest build yang macam ni. My boss ada kat sini lah rupanya. Wah, my boss diam-diam lah kat sini lah. Alah, how are you? Sehat lah? Lama tak jumpa lama. Ayo, hai. Jadi 1 tahun 1 kali jumpa. Tu S2K putih kat luar tu. Ni dia. So kalau lagi 2-3 tahun ada kat Semenanjung, kita beli dengan dia. Dah siap. So
So ni dia. So kejap lagi kita nak tunggu Mak Pen sampai, and then the rest kita sambung daripada Mak Pen lah. Ni just quick preview lah apa yang kita boleh tunjuk once kita dah sampai dekat sini. So macam mana Kit? Kau first time Kit datang kat sini? What do you feel? Ni baru sikit Kit Baru sikit Kit. Time to time, hari demi hari lagi banyak lauk-lauk yang kita akan makan. Bukan sekadar tengah hari, dinner, high tea, breakfast, brunch, whatsoever. It's all about crazy Honda Modified. So stay tuned guys. I'm looking forward nak tengok yang dekat Brunei macam mana cerita lah. So at the end of the day, kita sambung besok, and then kita wrap up terus ke Brunei. Scene macam gini yang kau rindu kan? Esok event, malam kelang kabut. Macam ni lah perangai dia. Ini satu salah Kit. Sebab mic tertinggal. Bila mic tertinggal, macam sekarang ni, kita record pakai Osmo. So kalau Osmo tak ada isu. Sebab dia memang dah datang dengan mic. Tapi mic Osmo ni pekak dia tak boleh share dengan transmitter lain. Oleh yang demikian, aku kena datang dekat Imago ni. Aku kena cari satu mic baru lah. Nasib baik Kit Google ada DJI. So here we go. Dah lah tinggalkan mic. Demand pula tu nak DJI juga. Baik bang, sama Hari Raya. Hari Raya. Ya. Depan Bali. Sini. Hello. Hello. Jangan tertipu sebab Kit pakai casing je. Cipet punya Kit. Setan lah Kit. Setelah berpusing 3 km dalam Imago. Tapi booking atas nama Kit, so Kit yang kena settlekan. Dia nampak aku. Dia tak nampak kan? Jim, how are you? Good? That's good. Alamak, welcome to KK. Wrap up. Mak Pen pun dah sampai, and then besok kita akan start pukul 5 pagi. Kita akan bangun sebab kita sangat disiplin. Good morning guys. Hari kedua kita berada di Kota Kinabalu. Hari ni nak check out, settle, dah tak ada apa dah. Lepas tu kita nak pergi mana? Mungkin pergi ke car wash tu balik. Lepas tu pasal kereta, kejap lagi kita explain. Kita punya brother Oman dah sampai. Oman Dubai. Alamak. Oman tak mandi ke semalam? Besar Ben. Okay, so ni kita dekat stadium. Stadium mana bang ni? Likas ya bang? Likas. Nearby stadium Likas, dekat tempat parking dia. Diorang tengah bawa semua kereta yang nak dinaikkan kepada loader ni untuk bawa ke satu area yang aku tak ingat tadi. Dia sebut kat aku satu nama. So daripada sini, sebab jalan teruk, so jadinya diorang nak kena bawa kereta ni pergi ke sana dulu. Sampai sana, turun semua, baru kita start drive. Masuk ke border Brunei, and then straight away terus pergi ke area Bridex lah, area Times Square dekat sana. Alright, so korang kena stay tune sebab benda-benda macam ni kadang-kadang bukan hari-hari yang kau boleh nampak, kau boleh tengok. Jadinya ini bos tak boleh lawan. Wow! Nah, menjayakan sesuatu event. Tu aku cakap kadang korang mana yang mungkin tak pernah alami, tak pernah tengok macam mana behind the scene lah. Macam ni lah guys. Bukan senang tau. Nak menaikkan satu kereta yang wide body, super lowered macam ni. Kau tengok berapa ramai manpower? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Itu pun kalau ikut macam tak cukup. Ni aku tunjukkan mana yang bawah je. Yang tadi atas lagi world. So korang pergi event ataupun siapa-siapa yang support kepada semua event organizer kat luar sana, kalau supporter-supporter yang macam gini sanggup datang hantar loader, appreciate lah. Sebab ni semua risiko weh. Anything could happen. So diorang tak pergi event pun tak apa sebenarnya kan. Kereta dah lawa-lawa simpan parking kat rumah pun settle. Tapi demi nak support event, sanggup macam ni. Contoh kalau Arwin, dia keluarkan semua 99 biji Honda dia untuk nak pergi ke Brunei. So kat sini lah pentingnya apa? Esas. Adjustable tak boleh bantu kawan. Tak boleh bantu. Esas macam kideran syalawan. Ini kita Honda mau pasang esas. Kalau ni kereta badal ni, kau rasa? Buka je bumper depan belakang, side skirt buka, sampai sana baru pasang balik. Okay guys, sekarang jam menunjukkan pukul 6.50, 6.45 dulu. Kita orang dah sampai dekat area Sipitang tadi petang. Tak dapat nak record pasal cuaca hujan. Kau boleh tengok dekat luar hujan. Tadi kita dapat singgah kejap. Alhamdulillah, baru aku tahu itulah rupanya kampung arwah adik Zara Khairina kita kan. So ada signboard besar gila kat roundabout dan Justice for Zara and so on. So macam mana? Kalau kita tak lalu, kita tak sampai, So kalau kau tanya aku untuk nak repeat lagi sekali, mungkin tidak. Sebab kita mungkin tunggu jalannya dah siap, ataupun kita daripada Kuching ke, something like that lah. Tapi kita nak cerita pasal benda tu lah. Sate Sipitang number 1. Ayam, kambing, daging, tiga-tiga ni number 1. Dan kita tengah tunggu kereta-kereta kita nak bawa turun. Daripada KK, kita naikkan trailer loader ni sebab jalan tak cantik. Jalan dekat Beaufort, jalan dekat Sipitang, dekat Papar tadi semua tak cantik. So that's why kena naik loader. Kalau tidak memang roboh semua bumper. Ni nak turunkan. Start daripada sini yang kita akan drive. Masuk ke border, register, EES semua kita dah buat. Nanti aku share dengan korang. Lepas tu kita direct pergi basuh kereta dengan terus hantar kereta dekat hall kot. Malam ni memang sangat penat. Hari ni sangat-sangat penat. Kau bayang aku bangun pukul 6 pagi, sekarang dah pukul 6. Basically dah 12 jam aku awake. Tak tutup mata langsung. Diorang je yang rehat, tidur apa semua. Aku tak tahu lah diorang ni. Okay, so let's go guys. 13, tapi driver tak cukup. So Mak Pen pun tak pasal-pasal dia kena bawa di situ. Aku kena bawa EP3 dan Kit kena bawa apa? CRX. Okay, so insyaAllah okay. Kita nak pergi ke Limpas, border Malaysia dulu, settlekan, and then nanti baru kita fikir masuk ke Brunei. Sebab border tutup pukul 10. Sekarang dah pukul 8 guys. Alright, hujan sangat mencabar. But this is it, Mak Pen. Sepatah dua kata? Saya penat lah. On V? On VTEC. Yes sir, bye-bye. Kau bayangkan sekarang berapa? Kalau ikutkan tadi tak lepas tau. Tapi aku bukan nak kutuk, bukan nak apalah. Tapi 10, 50 negara aku pergi. Ini kali pertama lah, immigration bapa. Custom immigration dia memang gangster tu, Brunei. Memang. Tapi yelah, mungkin salah kita sebab lewat apa semua kan. Tapi yelah, kita first timer tu kan. Yang lain pun kebanyakan first timer. Lagi satu bawa kereta banyak-banyak macam gini, dengan ada kereta drag, ada macam-macam hal lah. Nak turun towing tadi dah berapa lama apa semua. Bukan kita sengaja-sengaja lewat dengan cuaca apa semua. So kita pun malas nak panjang-panjang cerita. Aku dah daripada pukul 6 aku bangun. Sekarang nak pukul 11. Baru masuk border ni. Aku baru pijak Brunei ni. Alhamdulillah lah, syukur. Okay, walau macam mana pun sekarang aku tak boleh balik. Aku kena terus pergi hall. Aku kena hantar barang-barang, baju-baju, lagi-lagi siapa semua yang dekat dalam bonet. Nasib baik tak kena tax. Drop dekat sana, Don ada tunggu kat sana. And then baru kita boleh balik hotel lah. Diorang pun aku tak tahu. Patutnya diorang kata nak car wash kereta. Aku tak tahu nak basuh dekat mana. So kita just nak tak nak kena ikut je diorang. Tak boleh buat apa. Aku nak pecah sendiri pun aku tak tahu nak pergi mana.
Handphone aku dah buat roaming. Tak boleh. Bateri tinggal 5. Kereta semua kereta-kereta lama. Yang cok rokok tak boleh pakai. Kau cocok lah kepala USB pun satu pun tak hidup. Astaghfirullahalazim. Sabar Kal. Relax Kal. Ini it's gonna be fun. Kan kita cakap kita ada energy untuk orang Brunei, betul? Let's go buddy, let's go. Kanjung dengan budak-budak, you know, tu feeling yang aku sampai nak sesama nak batuk. But it's fine. So sekarang semua kereta ni nak basuh dulu. Ada car wash kat dalam. Seorang demi seorang demi seorang. Aku pun tak tahu bila kita nak siap. Aku rasa kita kena fikir pasal barang dulu, kan? Kita discuss dulu and then kita wrap up. Good night guys. Tak larat nak cakap banyak, but it's fun. Fucking fun. Sampai tadi dekat car wash. Tapi car wash tu nak kena tunggu 13 biji punya basuh. So aku terus cakap dengan Kit, dekat kereta kita penuh dengan segala barang-barang. Inilah barang-barang niaga yang kita bawa. Kau bayang betapa susahnya kita orang naik flight, seret, pack dalam kereta, bawa ke sini. Dan aku just nak tunjuk kau macam slightly sikit keadaan. Ini sebenarnya bukan Honda Day Brunei. Ini Osaka Automesse tu. Kalau ikut pengalaman yang macam kita pernah pergi lah. Aku tak boleh imagine tu sebenarnya sampai Brunei tahap yang... Tapi aku tak nak tunjuk lebih-lebih. Besok kita sambung, okey? Aku nak balik, nak rehat. Besok kita sambung. Kita tunjuk overall apa yang ada, insyaAllah. Okey?